Bila kita bercakap tentang kecerdasan buatan atau AI, apa yang biasanya terlintas di fikiran? Selalunya chatbot canggih kan? Tapi menurut Jensen Huang, CEO Nvidia, apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah sesuatu yang jauh-jauh lebih besar. Kita sebenarnya sedang menyaksikan satu anjakan ekonomi yang fundamental. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan lihat AI bukan sebagai satu aplikasi, tapi sebagai pembinaan infrastruktur perindustrian dan geopolitik terbesar dalam sejarah manusia. Jadi, macam mana kita nak faham semua ni? Okey, kita akan pecahkannya kepada 4 bahagian utama. Pertama, kita akan tengok asas teknologi AI itu sendiri. Kedua, kita akan lihat skala pembinaan infrastruktur yang sedang rancak berjalan. Ketiga, bagaimana ia membentuk semula dunia pekerjaan. Dan akhir sekali, kita akan sentuh implikasinya kepada ekonomi global. Okey, perkara pertama yang kita kena faham betul-betul, AI ni bukan sekadar satu lagi aplikasi baru kat telefon anda. Jauh sekali. Kita sebenarnya tengah bercakap tentang satu perubahan asas dalam dunia pengkomputeran. Skalanya sama macam kemunculan PC ataupun internet dulu. Apa yang dia maksudkan di sini ialah, ini bukan sekadar update biasa. Ini ibarat kita rombak semula keseluruhan enjin pengkomputeran dari A sampai Z. Ia satu revolusi, bukan sekadar evolusi, yang membuka pintu kepada aplikasi-aplikasi yang tak pernah kita bayangkan sebelum ni. Jadi, apa yang sebenarnya berubah? Bayangkan macam ni. Buat pertama kalinya dalam sejarah, komputer boleh faham maklumat yang tak tersusun macam gambar, suara kita, teks, tanpa kita perlu bagi arahan yang spesifik dan terperinci. Kita beralih daripada perisian yang perlu diprogram langkah demi langkah kepada sistem yang boleh menjana kepintaran secara real time. Analogi kek 5 lapis ni memang menarik. Cuba bayangkan, benda yang kita nampak dan guna macam ChatGPT itu hanyalah lapisan keempat. Di bawahnya ada infrastruktur awan, ada chip pemprosesan dan paling bawah sekali, sumber tenaga. Kemudian di atas sekali, barulah lapisan aplikasi di mana nilai ekonomi sebenar tercipta. Poin pentingnya, setiap satu lapisan ni perlu dibina. Dan pembinaan ni, di sinilah skalanya jadi luar biasa. Jom kita tengok angka-angka yang terlibat yang tak pernah kita lihat sebelum ini. Jensen Huang menganggarkan kita perlukan trilion dolar untuk membina infrastruktur AI global ni. Bukan bilion ya, tapi trilion. Dan yang paling mengejutkan, kita baru sahaja di peringkat permulaan. Kita baru belanja beberapa ratus bilion dolar. Ini bermakna potensi pertumbuhan yang ada di depan kita sangat-sangat besar. Jadi, apa benda yang kita bina dengan duit trilion ni? Ia bukan benda maya tau. Kita cakap pasal aset fizikal. Kilang-kilang chip gergasi, kilang pemasangan komputer dan pusat data yang kini digelar sebagai kilang AI. Semua ini perlukan komponen, memori dan sudah tentu tenaga yang amat-amat banyak untuk beroperasi. Ini adalah satu ledakan perindustrian yang sebenar. Sudah tentu, bila ada perubahan besar macam ni, soalan pertama yang timbul, apa jadi pada kerja kita? Mesti ramai yang risau kan? Tapi cara kita patut lihat isu ni mungkin sedikit berbeza. Inilah soalan cepu emas kan? Adakah teknologinya akan rampas semua kerja kita? Adakah kita semua akan menganggur? Jawapannya mungkin tak seperti yang anda sangkakan. Kuncinya di sini ialah kita kena bezakan antara tujuan sesuatu kerja dengan tugasan harian yang terlibat. Contoh terbaik, ahli radiologi Apa tujuan utama dia? Bukanlah untuk tenung imbasan sepanjang hari kan? Tujuannya adalah untuk mendiagnosis penyakit dan membantu pesakit. AI cuma automasikan tugasan meneliti imbasan tu supaya dia boleh lebih fokus pada tujuan sebenar. Dan inilah bahagian yang paling menarik. Selepas 10 tahun AI digunakan secara meluas, apa yang jadi? Bilangan ahli radiologi sebenarnya meningkat. Kenapa? Sebab AI menjadikan kerja mereka lebih efisien, membolehkan hospital merawat lebih ramai pesakit. Ini meningkatkan pendapatan hospital. Dan akhirnya, mereka mengupah lebih ramai pakar. Nampak tak? Dan ini bukan cerita ahli radiologi je tau. Benda sama berlaku pada jururawat. AI uruskan kerja-kerja dokumentasi yang leceh, jadi jururawat ada lebih banyak masa untuk berinteraksi dengan pesakit. Hasilnya, hospital jadi lebih produktif, lebih ramai pesakit dapat dirawat dan akhirnya mereka perlukan lebih ramai jururawat. Jadi AI ni sebenarnya pemangkin produktiviti yang mendorong pertumbuhan. Okey, kita dah tengok dari segi individu dan pekerjaan. Sekarang, jom kita zoom out, tengok gambaran yang lebih besar ke peringkat geopolitik. Macam mana AI ni boleh ubah peta ekonomi dunia?
Nasihat daripada Huang kepada setiap negara di dunia ni sangat jelas dan strategik. Anggap AI ni macam aset negara yang paling penting, sama macam bekalan elektrik atau lebuh raya. Setiap negara kena bina infrastruktur AI sendiri. Gunakan keunikan bahasa dan budaya anda sebagai data untuk melatih model AI yang sesuai dengan acuan tempatan. Contohnya, kita lihat Eropah. Mereka ada kekuatan dalam sektor industri berat dan pembuatan kan? Inilah peluang keemasan mereka. Mereka boleh gabungkan kekuatan sedia ada ni dengan AI untuk jadi peneraju dalam robotik dan automasi. Ini bukan lagi soal perisian semata-mata, ini soal AI fizikal. Dan inilah perkara yang paling penting sekali. AI ni mungkin perisian paling mudah untuk digunakan dalam sejarah. Kita cuma perlu bercakap dengannya. Ini bermakna ia ada potensi untuk merapatkan jurang teknologi global, bukannya melebarkannya lagi. Sesiapa pun boleh jadi programmer. Negara-negara membangun boleh cipta solusi sendiri tanpa perlu bergantung pada pakar dari luar. Jadi, selepas kita teliti semua ini, kita sampai ke satu kesimpulan yang mencabar pemikiran kita. Mungkin persoalan yang kita patut tanya bukanlah adakah kita dalam gelembung AI. Mungkin soalan yang lebih tepat dari sudut strategik dan ekonomi ialah, dengan skala perubahan yang sebesar ini, adakah kita sebenarnya melabur dengan cukup pantas untuk merebut peluang di hadapan kita? Fikir-fikirkanlah.